Apakah yang halal bagi kami daripada harta benda mereka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ratb, yang basah, kamu boleh memakannya dan menghadiahkannya. Abu Daud berkata ar-ratb itu ialah roti, sayur-sayuran dan rutab, buah kurma yang sudah masak. Qala Abu Daud berkata, wa kadza rawahu Tsauri an Yunus, demikian juga diriwayatkan oleh Tsauri daripada Yunus. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang perempuan membelanjakan daripada hasil usaha suaminya, harta ataupun sesuatu daripada hasil usaha suaminya, min ghairi amrihi, tanpa disuruhnya, falaha nisfu ajrihi, dia, isterinya tu, dia mendapat separuh pahalanya. Separuh pahalanya yakni pahala suaminya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah tentang perempuan yang memberi sedekah, memberi sedekah, menjedekahkan, kita kata menjedekahkan sesuatu daripada rumah suaminya. Rumah dia lah, maksudnya rumah suaminya tu rumah dia lah, tapi harta tu ataupun benda yang disedekahkan itu hasil usaha suaminya. Qala, Abu Hurairah berkata, la, tak boleh, illa min qutiha, kecuali kalau daripada makanan haknya, kepunyaannya, ataupun yang diberikan kepadanya, bahagian dia lah. Wal ajru bainahuma, pahala dikongsi bersama oleh mereka, yakni suami isteri. Wala yahillu laha, dan tidak halal kepadanya, yakni kepada isteri itu, menyedekahkan harta suaminya melainkan dengan izin. Tengok babun fi fadli saqyil ma. Saqyil ma, memberikan air, makna umum dia. Saqahul ma, memberi minum air kepadanya, boleh juga. Saqyul ma juga menyiram tanah. Tanah yang kering itu kita bagi air, lepaskan air. Itu pun makna saqyul ma juga. Saqyul termasuk dalam saqyul ma juga gali telaga supaya orang boleh minum air. Tidak secara langsung lah bui itu, tetapi dengan menyediakan sumber air, ataupun gali parit tu, sungai ke gapo ke, itu semua tu termasuk di dalam saqyul ma, kelebihan memberi minum air kepada orang. Kelebihan memberi minum air kepada orang, terutamanya kepada binatang, lagu tu juga, serupa juga. Tetapi manusia lebihlah lagi. Cuma termasuk jugalah menyiramkan air tu, kelebihan dia tu memang ada. Memang ada. Menyiramkan tanah serupa juga. Beri air kepada tanah. Sebab apa? Tanah tu akan subur. Boleh jadi tidak subur semasa dia. Kalau dia bui lepas air semua, lama-lama dia jadi subur kawasan. Itu pun ialah juga. Ataupun pemerintah yang merancang, buat sesuatu supaya jadi subur tanah ni dengan menggunakan air, dengan memberikan air, menggunakan air, itu pun termasuk juga. Luahlah. Bukan kata bui minum air gitu, hala air segelas, begitu saja, tidak itu saja. Bahkan lebih lagi daripada itu. Makna umum dia tu lebih luas lagi. Kalau nak pergi kepada makna dia tu lebih lagi, luas lagi. Bui ilmu kau, dahaga juga, dahaga jiwa, tidak dahaga tubuh. Dengan mengajar bui, dapat kepuasan.
dapat kelegaan, dapat kepahaman yang betul. Orang kata hilang dahaga ilmu, hilang kehausan itu, pun termasuk juga dalam makna yang lebih umum lagi. Tetapi hak asalnya memanglah hak mula-mula sekalinya bui air tu bui air orang minum lah, hak tu lah hak asalnya. Itulah maksud sini. Jadi ini bab sedekah berlaku, kebajikan. Ini pun termasuk dalam sedekah juga. Tidak kata sedekah ni bui dalam bentuk lain saja, tidak. Ni dia nak pelbagaikan sedekah tu, bentuk-bentuk sedekah tu. Dalam bentuk bui minum air gitu pun sudah merupakan sedekah dah juga. Kemudian dia mari di bawah bab ni tiga empat hadis. Tiga hadis hak mula-mula tu boleh dikatakan hak tula je. Alik atas, alik bawah dia saja sanad itu berbeza. Tapi balik atas serupa je, iaitu Sa'ad. Dalam riwayat yang pertama Sa'ad saja. Dalam riwayat yang kedua Sa'ad bin Ubadah. Dalam riwayat yang ketiga Sa'ad bin Ubadah juga. Hak tula je. Cuma sanad di bawah dia tu berbeza. Sanad di bawah dia tu berbeza. Dari segi hak dia tanya tu, sedekah mana kau hak paling engkau suka, engkau kenal? Sa'ad tanya Nabi SAW kata air. Hak tu hak paling suka, hak paling kenalnya kalau bui. Apa sebab? Sebab air inilah hak sangat diperlukan, terutamanya di tempat dia pada masa tu, di Madinah ataupun di tanah Arab yang kurang air dan panahnya kuat. Pada ketika tu perlu air. Walaupun sebut air di sini, tapi kalau tempat yang sudah banyak air, bukan air pula. Dia sebut tu atas dasar hak paling perlu dan paling berharga di tempat tu. Tidak serupa setengah-setengah tempat tu selai semua air. Dia duduk di bawah parah laut, negeri, banjir semua, selai semua. Kalau negeri-negeri hak pada pasir ni payah air, minta kena semaya, minta hujan. Hak ni semaya tolak kepala pula. Pasal apa? Banjir semacam. Setengah-setengah negeri, kira-kiranya air tidak jadi masalah lah kepada dia. Kira-kiranya dalam keadaan itu benda lain lah pula, pergi kepada benda lain lah. Sebab itulah Nabi SAW jawab tidak serupa sama. Kalau bentuk kebajikan sedekah tak serupa sama. Sebab dia mengisyaratkan kepada kita bergantung kepada keadaan. Walau bagaimanapun air ni memanglah sesuatu yang diperlukan oleh orang di mana-mana. Hak tu tak nafi lah, hak tu. Dalam keadaan tempat kita ni, kita kata banyak air, dia susah juga nak dapat air bersih. Kita kata dia naik setekad lagi. Air banyak tapi air bersih. Air bersih. Kalau dengan susah payah pula kita tapih, nak beli napih tu kena pitih juga, kita kata kita tapih, bui ke orang air bersih, masuklah. Jadi keperluan sekarang ni hak tu pula, bukan air semata-mata. Air tu ada dah, tetapi air yang bersih, yang boleh minum dengan senang hati, tak ada sebarang kebimbangan. Misalnya kita kata air tapih, kita beli penapis, kita bagi korang. Kalau menego tu cerita lain pula. Ni bui saja air. Dalam bentuk tu pula dia ada kena-mengena juga. Tidaklah kata semata-mata air, sedangkan orang perlu nak minum air tu ada dah rumah dia, apa ada dia nak minum. Baiklah, kalau kita belikan alat, bui kepada dia, dan dia boleh
Tapi air